Okey, Seko gang. Selamat pagi Selamat pagi. Aku ada Saga FLX Saga FLX ni owner baru beli kereta sehari Dah sampai rumah breakdown dah. Siang ke dia Jadi owner lama ni dia jual aku rasa sebab kereta ni ada problem dari segi temperature sebab ni taki air baru Taki air baru, lepas tu pipe tu cabut. Dia siap tukar klik je. Okey, aku boleh cabut pipe ni sebab mungkin ada tekanan daripada enjin dia akan tolak pressure sampai boleh cabut pipe itu Banyak aku kena memang pipe itu ada cabut kalau ada masalah dari segi heat jadi kereta ni taki pun dah buat, jadi aku dah rasa benda lain Aku rasa gasket heat Okey, nanti aku tunjuk apa aku kata gasket heat Okey, tengok ni aku masuk kamera dalam ni. Kita tengok dekat piston dululah. Kita tengok dekat piston dulu Nampak ada air Nampak ada air. Banyak tepi-tepi tu nampak ada air. Ni. Okey, mari daripada gasket Okey, daripada gasket. Kita tengok nampak. Nampak air nampak air. Dia ngalir tu jatuh dah air tu. Dia ngalir. Okey, air ni kena pakai pressure test mana kita kena pressure dulu radiator ni. Kita bagi tekanan dia baru kita boleh nampak jelas nampak sekali lagi aku tunjuk sekali lagi. Tu nampak air tu dia ngalir situ tu nampak. Sikit lagi air tu tu. Jadi kereta ni ada benda aku akan angkat heat lah. Angkat heat, aku akan sting. Aku akan cari balik dia punya si up, pasang, beres. 5